Yang ni mahal ni. Kan? Sushi. Not bad lah. Tapi misi-misi tak kedekut lah Tak macam harga lebih kurang macam ni kan. Dia macam tak banyak lah benda. Dari segi kalau interior macam, memang lawa gila kan. Ya betul. Dalam interior dan juga exterior memang lawa gila. Macam kabin abang rasa macam mana? Dia dengan compare lah abang punya pandangan. Ni kira perfect lah sebenarnya. Bukan perfect lah macam acceptable lah. Okay. Bukan yang cikat-cikat lah kan. Kata nampak macam ada harga lah kereta ni. Okay, yang pertama sekali kelebihan dia dari segi feel ni lah. Apa feeling dia tu, dia bukan macam tekan dia tak terus pergi, dia ambil masa sikit. Macam tu. Kalau macam CVT terus reject lah, dia terus ke depan. Faham? CVT punya style kan. Tapi yang ni dia dia tu kita boleh kontrol lah. Kita boleh kontrol. Jadi apa yang abang suka dekat kereta ni? Yang saya suka adalah dia punya appearance lah, interior dengan exterior. Boleh tarik turun. Macam ni boleh. Betul.